menjadi pelajar cemerlang tapi tidak tahu nak mula dari mana? Jom saya kongsikan 5 tips menjadi pelajar cemerlang. Pertama, tetapkan matlamat yang jelas. Menetapkan matlamat yang jelas membantu pelajar mempunyai hala tuju dalam pembelajaran. Matlamat yang spesifik meningkatkan motivasi, fokus dan semangat untuk berusaha mencapai kecemerlangan secara berterusan. Kedua, urus masa dengan baik. Pengurusan masa yang berkesan membolehkan pelajar menyimbangi pembelajaran, tugasan, co-curriculum dan waktu rehat. Amalan ini juga dapat mengelakkan sikap bertangguh serta meningkatkan produktiviti. Ketiga, aktif dalam akademik dan co-curriculum. Pelibatan aktif dalam akademik dan co-curriculum membantu pelajar mengembangkan pengetahuan, kemahiran insannya serta keyakinan diri. Selain itu, pelajar dapat memupuk sikap kepimpinan, kerjasama dan tanggungjawab. Keempat, belajar secara konsisten. Amalkan ulang kaji secara konsisten setiap hari agar ilmu lebih mudah difahami dan diingati. Pembelajaran yang berterusan juga dapat mengurangkan tekanan ketika menghadapi peperiksaan. Kelima, jaga kesihatan fizikal dan mental. Kesihatan fizikal dan mental yang baik membolehkan pelajar memberikan tumpuan sepenuhnya semasa belajar. Tidur yang cukup, pemakanan seimbang dan rehat yang berkualiti penting untuk mengekalkan prestasi pembelajaran. Terima kasih dan selamat mencuba semua.